Kita jumpa parameter selenium, arsenik, mangan, zinc, ammoniacal nitrogen, suspended solid lah. Itu yang tinggi lah. Yang melepasi pada had yang dibenarkan. Range dia yang dibenarkan adalah 0.05. Yang dijumpai? Yang dijumpai hampir lebih kurang 30 kali ganda lah tinggi. Penduduk gempar apabila Sungai Perak bertukar menjadi biru. Di sebalik warna air yang memungkau, mata yang memandang, tersembunyi ancaman yang merosakkan ekosistem alam semula jadi akibat pencemaran yang dipercayai berpunca daripada aktiviti perlombongan. Saksikan butirannya yang disediakan wartawan Nabilah Marzuki. Oi, air apa ni? Warna hijau ni. Dah macam air laut ni. Air apa ni? Air apa ni? Baru sampai nak mengai dah air hijau. Air hijau ni. Ada nampak lah ikan mati. Oh, memang nampak ikan? Memang nampak ikan. Sebelum ni tak pernah lah air jadi biru macam tu. Ni first lah yang baru ni. 331 km ke arah utara dari Kuala Lumpur, penduduk di air ganda atau lebih dikenali sebagai Kampung Sungai Papan Gerik Perak digemparkan apabila air Sungai Perak di kawasan itu bertukar warna biru pada 21 Oktober 2025 yang lalu. Pencemaran yang menyebabkan air bertukar biru dikatakan berpunca daripada aktiviti perlombongan di hulu sungai. Meskipun kelihatan cantik dan memukau pandangan, air berwarna biru itu adalah toksin yang berbahaya kepada hidupan akuatik dan manusia. Jadi Jabatan Kesihatan menerima laporan pada 21 bulan Oktober perubahan warna air dan disuli dengan 24 Oktober pada dua tarikh yang berbeza. Jadi siasatan kita dah jalankan dan sampel air juga kita telah ambil. Jadi punca utama pencemaran daripada siasatan kita dapati berpunca pada aktiviti perlombongan di sekitar sungai tersebut, iaitu aktiviti perlombongan terdapat di hulu sungai. Jadi kita dapati mungkin ada terdapat pelepasan effluent yang tidak terawat masuk ke dalam sungai menyebabkan pencemaran berlaku. Jam 2 petang, pasukan Jabatan Alam Sekitar Perak bersama kru 999 ke lokasi yang terkesan bagi melakukan tinjauan semula. Hasil dari perbualan bersama penduduk setempat yang juga merupakan pemancing dan nelayan mendakwa mereka turut terkesan dengan pencemaran yang berlaku. Kami selalu datang sini. Boleh kata dah banyak tahun dah mengair kat sini, mancing kat sini. Sebelum air pencemaran ni memang syok kami mengai. Ikan pun ada hasil dengan besar-besar. Loh tu ikan pun kecil-kecil. Memang terkesan lah. Memang tak boleh mancing langsung? Memang tak ada ikan kami tengok. Kami tahu umpan pun tak makan. Memang macam tak ada. Dalam 2-3 hari macam tu baru ada ikan. Ada nampak lah ikan mati. Oh, memang nampak ikan? Memang nampak ikan. Sebelum ni tak pernah lah air jadi biru macam tu. Ni first lah yang baru ni. Kami ni sebagai macam hobi je lah, mengisi masa lapang, mancing kat sini tu ya. Masa tu saya tak ada, tapi saya dapat info daripada kawan-kawan sekitar sini lah. Dia bagi tahu kata dekat sini berlaku sesuatu yang dekat sungai ni. Lepas tu saya tengok gambar untuk air tu jadi warna biru, nak biru-biru macam air laut lah. Terkejut jugalah sebab sebelum ni duk main mancing apa, tak pernah terjadi macam benda-benda macam tu kan. Sementara itu, tinjauan ke jeti Kampung Pulau Belayar yang terletak kira 7 km dari Jambatan Sungai Papan turut menerima reaksi yang sama. Difahamkan, terdapat tumpukan hijau pada permukaan air sungai selepas kejadian tersebut turut menjejaskan penduduk yang mencari rezeki di kawasan itu. Sungai dia kata jadi warna air jadi biru lah, biru kehijauan macam tu lah. Masa tu ikan habis, orang kata apa, banyak lari dan mati lah. Sedih lah bila berlaku macam tu. Kita jadi macam seolah-olah aktiviti untuk, orang kata apa, aktiviti nelayan ni dalam masa seminggu, 2 minggu
memang tak ada ikan. Pendapatan kalau dalam sehari itu dalam RM50-60 Sebelum bersih sebelum terkesan lah. Kalau terkesan memang zero lah, tak ada langsung lah. Sebab ikan pun memang tak ada. Tu salah satunya memang kita takut lah. Kita takut air yang tercemar ni takut memudaratkan kulit, kesihatan. Mana tahu kalau terminum ke terkena mata ke apa. Memang kita tak usik lah air tu, kita takut lah. Hasil pemeriksaan Jabatan Alam Sekitar mendapati tumpukan hijau berkenaan turut berpunca dari kawasan pelombongan yang sama. Kita dapati rakaman CCTV dekat kawasan kolam, kawasan pelombongan telah rosak. Itu alasan yang diberikanlah. Jadi kita tak dapat bukti kata dia melepaskanlah. Tapi hasil laporan kimia memang kita dapati pelepasan tu memang tak comply dengan standard yang ditetapkan. Dia punya air dia dah menghampiri ke permukaan paras lombong tersebut. Dan bila hujan, kemungkinan besar benda ni akan melimpah keluar. Ataupun mereka mengambil kesempatan untuk menyudut keluar masuk ke mana-mana alur air. Itu yang kita syaki. Bertindak di atas laporan yang diterima, pihak Jabatan Alam Sekitar Perak telah melakukan pemantauan berkala termasuk mengambil sampel air untuk dihantar ke Jabatan Kimia. pada hari kejadian, dipercayai punca pencemaran yang berpunca daripada hulu sungai di belah kanan saya ini dan telah dibawa arus sehingga ke kawasan ini, dan hasil sampel air yang telah diambil oleh Jabatan Alam Sekitar dan dikaji oleh Jabatan Kimia mendapati terdapat sisa logam berat termasuk arsenik yang turut berbahaya kepada manusia. Chemical compound kita jumpa pada analisis Jabatan Kimia, kita jumpa parameter selenium, arsenik, mangan, zinc, ammoniacal nitrogen, suspended solid lah. Itu yang tinggi lah. Yang melepasi pada had yang dibenarkan. Range dia yang dibenarkan adalah 0.05. Yang dijumpai hampir lebih kurang 30 kali ganda lah tinggi. Namun, hujan lebat yang berlaku pada hari kejadian telah memulihkan semula keadaan warna air Sungai Perak tersebut. Pemantauan berterusan masih dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar dan siasatan masih diteruskan. Alhamdulillah benda ini diselamatkan dengan hujan yang banyak, hujan yang orang kata padat pada hari tersebut, dan keadaan air Sungai Perak ada keadaan yang selamat. Jadi harapan saya supaya benda ini tidak berulang lagi pada masa akan datang. Jadi harapan saya supaya pihak-pihak pelombong sentiasa mematuhi apa sahaja syarat yang telah diberikan kepada mereka dan sentiasa bersifat bertanggungjawab terhadap apa sahaja kerja yang mereka buat. Laporan Nabilah Marzuki, 999.